Kita dah jemput mak kita dah jemput kali mobil, kita dah jemput Hillary, semua dah ada. Jujur je tak ada lagi mana bawa idola juga kan. So it's a good opportunity lah untuk kita. Awak semua tengok kita dah prepare dah sebenarnya. Kita dah 100% ready untuk hari Sabtu ni kan. Cuma kita nak last check timing apa semualah, benda-benda macam tu lah. Tapi tadi pun kita dah check timing semua. Okay, semua under control. 2 jam 45 minit show tamat. Encik mungkin boleh share lagu opening nanti mastering kan mungkin sebab apa memilih karya tu untuk dibawa bersama-sama kamu? Dia bila kita berkolaborasi, kita mesti ada parts untuk kita collaborate kerana sebenarnya benda-benda macam ni bagus untuk industri kan, sebab benda yang kita buat ni kadang-kadang artis lain susah nak buat, jadi kita berpeluang kita buat. Dan lagu opening tu sebenarnya Chromok punya single, dia punya single baru keluar, and then pada malam tu kita akan main sama-sama untuk lagu tu, dan dia ada lagi segmen-segmen yang kita akan main bersama lah. Jadi segmentation ni macam mana bang? Segmentation Chromok main dulu ke balik lagu segmentation? Itu memang kita tak boleh cakap. Itu rahsia. Dah kali ya. Kena datang. Tapi dia start memang semua keluar. Ending pun semua keluar. Di tengah-tengahnya Tiga titik. Itu rahsia. 3 titik Tapi momentum tu memang kita buat supaya orang tak boring lah. Dia yang penting tu nak bagi orang punya hype kan konsert ni. Dan selebihnya kita pun tak pasti apa yang akan berlaku pada atas tu. Sama juga pada orang yang datang. Kerana konsert rock dia yang best tu lah. Dia benda-benda yang kita sendiri pun tak sure apa yang akan berlaku atas tu. Itu yang best itu. Itu yang buat menarik orang selalu tengok konsert rock ni. Dia lain sikit. Balik akan main lagu baru tak? Mesti lah. Kita akan main lagu baru dan kita akan main single terbaru kita juga, Priok Api. Pak, ni first collab dengan Chromok, boleh kongsikan sikit kolaborasi itu, idea daripada siapa? Sebenarnya perkara ni saya dengan Carl dah bincang kat 3-4 tahun lepas kan. Itu yang kita plan. Saya buat album, saya panggil Carl featuring, lepas tu Carl. Jadi kita ada benda yang kita nak cerita kan, ada perkara yang kita boleh buat kan. Dan cuma masa dia baru sekarang ni kita dapat merealisasikan tu. Memang kita dah plan 2000 berapa kan 2004. 2003, 2004, 2023, 2024. 2023 memang dah plan lah. Benda ni memang kita well plan sebenarnya. Dia tu yang interesting dia kalau kita berkarya kan. Kita kena plan kan, dan kita kena hormat masing-masing punya karya. Dan kalau kita keep on hormat masing-masing punya karya macam kita dengan Chromok, benda tu kita boleh atasi dengan mudah lah. So untuk konsert ni macam Abang Sam, berapa banyak lagu Melayu?
First time kan? Teaser ya. Berapa banyak lagu Melayu yang kita nyanyikan dalam konsert ni? Macam orang kita tak nyanyikan first time. Apa yang tadi lah yang nyanyi tadi kita lah. Berapa banyak? Punya saya tak tahu numbers. Dia pasal dia appreciate, dia bukan kira numbers of songs. Appreciate maknanya berapa lama, dalam 20 minit, setengah jam, macam tu je lah. Betul lah Mus? Betul. Betul. 5 lagu lah. 6 lagi. Apa ya? 6. Untuk sesi kembali lah. Bakar, adakah kali ini akan guna pendekatan no noise digital stage? Oh itu dah memang tentu. Kalau tengok itu memang kita akan pakai. Menyenangkan kerja sebenarnya. Tak apa. Lagi satu bunyi dia bagi kita orang lah. Kita prefer digital lagi daripada analog. Sebab dah lama dah pakai analog, kita try benda baru kan. So dia kira analog versus digital lah ni. Jadi hybrid. Hybrid setup. Kita semi digital. Analog dah tak ada dah sekarang. Ya. Analog dah tak ada dah. Mana pun kena ada digital sikit lah. Dia kena ada. Dia kena ada digital punya untuk macam kau cakap lah, memudahkan kerja. Digital ni dia digitalizekan semua benda kan. Dia untuk teknikal apa, untuk keluarkan source tu dia lagi kemas lah. Kemas. Saya tengok dari dua benda lah. Satu dari aspek genre muzik yang berlainan sikit atau ada variation sikit kan. Macam kita SAB dia macam punk sikit, and Amok is Amok. Dia barbarik dengan identiti dia sendiri. So interesting lah bila kita gabungkan thrash dengan metal kan. So dia akan jadi sesuatu yang unik, yang baru lah. So yang itu yang kita nak tonjolkan malam tu nanti. Good vibe untuk scene underground dan juga mainstream. At least kita tak adalah kata mainstream ni tak nak layan yang underground. So kita dah pecah dah lah tradisi tu. Kita pecah. Lagi satu dia punya angle lagi satu dia. Kita dah jemput kita dah jemput kali mobil, kita dah jemput Hillary, semua dah ada. Jauh je tak ada lagi mana bawa idola juga kan. So it's a good opportunity lah untuk kita berkolaborasi kat situ dengan idola kita. Sejauh mana kolaborasi ini akan berjalan? Dengan? Sejauh mana kolaborasi ini akan berjalan selepas ni? Ada lagu kan beritahu selepas konsert. Akan ada lah nanti perancangan yang kalau sukses je, kita sure kita continue. Kan? Ya, benda yang baik bang kan, benda yang baik kita terus. At least bagus untuk industri lah, ada variety sikit. Band kan. Selalu variety ni banyak penyanyi solo kan, tapi ini kita try buat band. Maybe lepas ni kita collaborate lagi 2 lagi group ke kan. Tapi bukannya straightforward concert, kita mesti ada sesuatu yang kita nak bagi orang rasa lah, benda yang diorang mungkin tak pernah rasa lah. Next kita nak bagi yang special. Special ni adalah daripada Mbara punya lagu. So segmen ini akan berada di konser itu nanti. Tribute to Kembara.
Bangkal mungkin boleh kongsi juga sebab sebelum ni Kromok pernah dengan ACB, dengan Amok pernah. So kali ni dengan Barbaric mungkin Kromok melihat sudut apa sebenarnya dari segi kolaborasi dengan mana-mana band, mungkin dari segi kesamaan muzik tu ke ataupun mentaliti sama ke, macam mana ke, mungkin apa yang boleh. Saya tengok dari dua benda lah. Satu dari aspek genre muzik yang berlainan sikit atau ada variation sikit kan. Macam kita ACAB dia macam punk sikit, dan Amok is Amok, dia Barbaric dengan identiti dia sendiri. So interesting lah bila kita gabungkan thrash dengan metal kan. So dia akan jadi sesuatu yang unik, yang baru lah. So yang itu yang kita nak tonjolkan malam tu nanti. Good vibe untuk scene underground dan juga mainstream. At least kita tak adalah kata mainstream ni tak nak layan yang underground. So kita dah pecah dah lah tradisi tu. Kita pecah. Lagi satu dia punya angle lagi satu dia. Kita dah jemput kita dah jemput kali mobil, kita dah jemput Hillary, semua dah ada. Jauh je tak ada lagi mana bawa idola juga kan. So it's a good opportunity lah untuk kita berkolaborasi kat situ dengan idola kita. Sejauh mana kolaborasi ini akan berjalan? Dengan? Sejauh mana kolaborasi ini akan berjalan selepas ni? Ada lagu kan beritahu selepas konsert. Akan ada lah nanti perancangan yang kalau sukses kita sure kita continue. Kan? Ya, benda yang baik bang kan, benda yang baik kita terus. At least bagus untuk industri lah, ada variety sikit. Band kan. Selalu variety ni banyak penyanyi solo kan, tapi ini kita try buat band. Maybe lepas ni kita collaborate lagi 2 lagi group ke kan. Tapi bukannya straightforward konsert, kita mesti ada sesuatu yang kita nak bagi orang rasa lah, benda yang diorang mungkin tak pernah rasa kan. Malam tu diorang semua datang support konsert Black on White, promote dengan Barbaric sebab sebab konsert tu lah. Dia bukan senang lah nak tengok apa nama Barbaric yang promote korban satu stage. Memang orang tak terfikir kan. Tak terfikir langsung dengan konsep dulu berlainan, tapi boleh join sekali atas apa nama siapa kata bergabung kan. Boleh bergabung, boleh join main bersama, tak ada masalah. So basically kalau boleh orang yang lain pun akan buat benda yang sama jugalah, berbalik dengan mana-mana dengan band yang belum kita kita harap betul. Kita harap malam tu Promise dengan rejim Barbaric masing-masing boleh menikmati. Mana tahu kita boleh dapatkan lagi follower yang baru daripada Promise, dan Promise boleh dapat follower daripada rejim Barbaric kan. Dan benda ni satu benda yang baik untuk industri kan. Dia lorang kena datang kalau lorang nak kita orang sentiasa berkarya lah. Macam Barbaric dia ada rejim Barbaric lah, dan Kromok dia ada Promise. Tapi rejim Barbaric dia ada orang yang orang cakap apa, admin untuk menjaga rejim Barbaric. Macam mana dengan Kromok dengan Promise macam ni? Kromok je kita diorang ni self appointed kebanyakannya. Kat dalam komputer dia semua ada Promise. Habis. Dia direct. Dia direct je. Lepas tu kita pakai My Artist App tu senang. Semua orang kat situ. Semua kita punya fans kat sana. Nak berhubung senang.
direct je orang kan. Right? Kalau kita punya apa, official, unofficial punya moderator ada behind the scene lah. Lalu menyeh langsung. Right, kamera. One. Ya. Okay, go. Ha, mana punya? Mana? Okay. Right.